bukan kita ni tak ada rezeki, tapi belum lagi. Ya, belum lagi. Belum masanya lagi Allah nak kasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Transcom. Bersama saya, hos anda Nawal Najdiah binti Garul Azmi, Esko CSR dan Kebajikan Masyarakat. Tajuk podcast kita hari ini iaitu di sebalik social media, riak digital atau perangkap insecurity. Bersama saya ada dua orang panel yang lagi cantik, lagi bijak, lagi gorgeous, lagi pretty. Boleh perkenalkan diri masing-masing dulu? Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Farah Adila binti Karudin. Saya berasal daripada Alur Gajah Melaka dan saya merupakan pelajar tahun 1 untuk kos Meskom. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Udaymatuna Batrisha binti Muhammad Azhar, berasal daripada Dungun Terengganu dan saya juga merupakan classmate kepada Lia, tahun 1 Meskom juga. Okay. Lia dengan Uday. Alright. Okay, sebelum kita pergi jauh lah kan, saya nak tanya panel dulu secara jujurnya. Macam sehari berapa jam korang menggunakan social media ataupun penggunaan telefon lah. Kalau telefon mesti guna social media kan. Berapa purata? Kalau Lia untuk Anggaran. penggunaan apps, aplikasi media sosial semua tu yang paling tak kerap adalah. guna ke tak kisah. Tak adalah lama sangat. Dalam 5 jam, 6 jam macam tu je. Sehari. Yes, sehari. Aplikasi paling kerap? Like TikTok, Instagram. Antara dua tu lah yang paling banyak Lia guna. Okay, Uday? Kalau saya pun macam kebanyakan tak banyak screen time sangat sebab kadang-kadang sakit mata apa pedih. Jadi 5 jam lah, 5 jam paling maksima. 5 jam lah. 5 jam paling maksima dan penggunaan yang paling kerap kebanyakannya Instagram lah. Instagram. Dah ada Instagram lah ni. Ada IG. IG. Okay, riak digital lah kan. Sekarang kan macam trending orang. Kalau macam semua benda nak post. Macam beli kereta baru nak post, naik pangkat nak post, dapat study kat sini nak post, semua benda nak post. Apa pendapat korang? Macam dia ni menunjuk ke untuk dia macam panggil untuk simpanan peribadi lah, orang kata macam self love kan. Apa pendapat Lia? Kalau bagi Lia lah, kita tak salah nak tunjuk kita apa yang kita ada. Kita belajar dekat mana. So, itu semua Live update. itu semua live update. Suka hatilah kan, tapi di sebalik suka hati tu kita sebenarnya ada benda yang kita kena tapis. Kita tak boleh lah semua benda kita nak show off kan. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Setakat nak beritahu belajar dekat mana, ambil apa, tu semua okey lah. Ini terlalu melebih-lebih sampai takut ada orang iri hati dengan kita. Ada orang, tak semua orang kat dalam dunia ni dapat sama belajar macam apa yang kita dapat. Mungkin takut ada orang yang sedih lah bila tengok Lia ni dia dapat sama belajar sini lah, tapi aku tak dapat. Dia dapat ni lah, aku tak dapat, bapak dia belikan ini lah, bapak aku tak belikan untuk aku pun macam tu. Kita tak boleh fikir diri kita je sebenarnya. Ada orang cakap ni akaun aku, sekadar aku lah, aku dah post apa. Tapi sebenarnya tak boleh itu macam petikan diri sendiri jugalah. Kita kena fikir juga perasaan orang lain. Apa pendapat Uday pula? Kalau macam saya sendiri, macam saya rasa kalau orang nak post itu atas hak dia sendiri. Maksudnya macam dia nak ceritakan pasal pengalaman dia, dia nak ceritakan dia nak apa? Nak update live dia lah, live update dia kan. Macam dia ada kawan ramai ke apa ke, dia nak tunjuk semua, it's okay. Benda tu atas diri dia sebab mungkin dia rasa benda tu lah yang buatkan dia bahagia. Atau ada setengah orang dia merasakan bahawa macam bila dia post dia post sekarang dan bila tua-tua esok dia boleh tengok. Faham dia? Dia boleh Tengok balik memori-memori dia tengok balik kan. Dia tengok kat archive balik tengok mengimbau kenangan. Jadi benda tu kata ada kelebihan, ada jugalah macam kekurangan dia. Kekurangan ni macam Lia cakap tadi lah. Kadang ada orang dia tak mampu, tapi kita duk tunjuk-tunjuk kita yang terpaling mampu lah. Kita terpaling mampu lah kat situ. Ya, jadi tak boleh lah. Dia ada skop-skop hak kita macam kena tapis lah. Sebelum post tu kita fikir orang ni boleh ke? Kita kena fikir keadaan orang sekeliling sebab hidup kat atas dunia bukan kita seorang je. Bukan kita seorang je hak mampu, bukan kita je hak terpaling yang macam semua benda kita dapat. Gitu. Jadi macam dia macam nak guna social media ni ada guideline juga lah. Betul. Macam balik pada tujuan hati kita lah. Kita nak post ni memang nak menunjuk ke atau memang nak bagi orang inspirasi kat kita ke, macam gitu. Betul. Dapat Macam saya pendapat saya pun saya jenis post, now post
audience seorang je, saya lah, saya sendiri tengok kan. Sebab kita kat Kais kan, kita tengok balik kan. Kita bukan post untuk orang, kita untuk diri kita sendiri kan. Sebab nanti kan macam contoh, macam Uday cakap kan, kita dah tua kan dia, kita nak tengok balik apa aku buat, apa benda kan, journey kita. Betul. Okay, kalau macam cakap pasal insecure lah kan, dia sama juga macam tadi kan. Kita tengok influencer post beli rumah baru, pindah tempat macam lagi besar, macam-macam lah, bisnes baru ke apa ke kan. Apa macam mana nak cakap, dia tak tunjukkan behind the scene, dia dekat depan kamera, tapi mesti kita nak tunjuk post-post benda yang happy kan. Apa pendapat korang? Maksudnya macam, faham tak? Tak faham. Apa yang Nawal nak tadi soalan tu? Macam kita jarang post behind the scene. Okay. Kita depan kamera. Sebab kejayaan kita, apa kita dapat tu. Kita biasa post benda-benda yang happy je. Apa pendapat Lilia? Sama ada boleh ke tidak macam tu. Ke okey ke? Macam kita kan as a viewers, kita tengok oh dia happy. Macam ada orang jenis tak ada perspektif yang macam oh dia ni happy je, tak pernah pun sedih, semua benda macam happy je aku tengok kau ni. Macam tu. Okay, I get it. Dia macam ni. Tipulah semua orang kat atas muka bumi ni ada ujian masing-masing. Kadang-kadang ada orang guna media sosial ni as untuk luahan perasaan kan. Bukan untuk tunjuk kebahagiaan je, tapi ada orang yang macam tak perlu kot aku tunjuk kesedihan aku. Buat apa kan? Untuk menarik perhatian je. Tunjuk benda-benda yang baik je lah, benda-benda elok je lah. Kadang-kadang orang guna media sosial ni untuk post pasal hubungan dia dengan bekas suami lah, dengan isu-isu hal rumah tangga lah. Sebenarnya dekat situ trend sekarang memang cerai je media sosial, lepas tu burukkan pasangan masing-masing. Sebenarnya benda tu rasanya tak perlu. Betul. Dia macam settle luar lah. Tak perlu melibatkan social media. Kalau contohlah, kalau kita influencer, tak nak kita memang kena bagi tahu orang ramai juga yang kita ni dah bercerai. Sebab nanti takut orang ada salah faham ke apa ke kan. Itu tak apa, just cakap kita dah bercerai. Tak perlu cakap kita bercerai sebab suami tak bagi nafkah. Suami ni tak bagi duit raya. Suami itu semua tak perlu. Itu semua cerita antara kita as a pasangan lah. Personal lah. Tak perlu personal, semua benda nak expose. So bagi Lia kadang-kadang kalau nak post kat media sosial benda yang bahagia boleh, benda yang sedih pun boleh, tapi bukan yang terlalu personal sangat. Itu macam kronologi bercerai macam mana macam tak semua kan. tak perlulah bagi Lia. Sebab tu hal peribadi. So diri sendiri je lah dengan kita punya partner tu, dengan sesiapa yang kita ada masalah tu lah. Tak perlu kita nak bagi tahu semua orang. Semua orang nak ke satu dunia tahu apa masalah kita. Nanti kita juga yang malu. Betul. Takkan kita nak suruh orang selesaikan kat masalah kita. Macam bila orang baca pun kita perspektif semua tak sama. Betul. Otak kita lain. Kita ni ada orang just tengok macam terus judge. Kau lah ni tak jadi lagi kau betul-betul. Ya betul. Engkau lah ni travel jauh-jauh semua benda kan. Ada orang pula macam kesian dia semua benda, semoga Allah ringankan beban dia semua. Kita perspektif masing-masing tak sama. Ya betul. Hati pula lah. Hati pula lah. Warna kulit pula. Betul. Apa dapat Uday pula? Tak boleh dia. Okay. Kalau pendapat saya, macam kita tahu media sosial ni sebenarnya dia hidup macam kan nak cakap sebagai perhatian. Faham tak? Kebanyakannya orang rasa macam okay, kita post, kita nak perhatian. Kita rasa macam okay, orang puji kita cantik, orang puji kita baik. Betul. Kan, orang puji kita segala-galanya lah. Jadi kalau macam influencer, dia memang kita tengok memang orang kata habit dia orang kot yang sekarang dia orang tunjuk okay, dia orang beli benda mahal-mahal, dia orang pun show off. Lepas tu dia orang kadang-kadang orang pertikaikan pasal sedekah. Betul tak? Sebenarnya kalau sedekah, kalau dari perspektif saya lah, sedekah ni kalau kita ambil dari side yang baik, sebenarnya dia boleh inspirasikan pada orang lain dan orang boleh tahu untuk buat amal lah kan. Lepas tu macam orang lain pun boleh tahu yang sebenarnya banyak je dekat Malaysia ni orang yang susah. Faham tak? Gitu. Tapi kalau orang ambil daripada side buruk, macam dia nak menunjuk dia lah terpaling ada duit, dia lah terpaling bersedekah. Lepas nanti keluar kat akhbar selewing duit itu Betul-betul. Ya. Tapi kadang-kadang itulah bila terlalu expose boleh jadikan isu. Contohnya orang tahu dia punya background. Dia macam keluarga dia biasa-biasa. Lepas tu bila once dia dah ada bisnes lah, dia tiba-tiba mendadak tau macam beli kereta ni, beli kereta tu, beli kereta ni. Jadi macam orang fikir orang akan pertikaikan. Kenapa dia ni macam dulu dia biasa-biasa je. Kenapa dia terlebih ni? Dan benda tu pun boleh menyebabkan kita ni terlibatlah dengan kes-kes rasuah ke. Bila terlalu expose. Sebab orang akan macam
orang kan tengok kita punya live update bila kita dah famous semua. Orang nak tahu pasal kita. Betul. Jadi bila dah jadi macam tu, dia macam apa tu panggil, dia efek lah kat impak yang besar lah dekat diri kita dan juga orang sekeliling juga. Macam tu. Orang yang mengenali kita. Betul. Macam Sangat. contoh lah, macam kita cousin kita kan. Macam bukan sepupu kau ke tu? Betul, betul. Kenapa dia ni weh? Ya, Dia ada ya. kes ke weh? Macam tu kan. Betul. Kita macam orang yang sekeliling pun kena tempias. Ya, betul sangat. Okay. Soalan ketiga pula. Selalu tak Lia dengan Uday ni macam insecure? Macam kita tengok post-post orang. Selalu tak? Kerap tak? Kalau Lia lah kan, kita ni perempuan kan udah Ya. selalu insecure macam Fitrah. tapi Contoh macam macam member dekan post kan. Kita tak dapat. Atau kita rasa macam kita rasa kecil ah. Betul. tapi kita bukan yang iri yang macam aku tak suka Boleh lah macam dia. rasa kompetitif. Betul. Aku tak sukalah. Aku belajar sama dengan dia kot. Asal aku tak dapat sama macam dia? Tak ada Aku orang macam study tu. sebelah dia Aku kot. study sebelah dia kot. Aku sama-sama belajar dengan dia. Kenapa dia dapat, aku tak dapat? Kita tak boleh nak persoalkan macam tu. Sebab dalam hidup ni Allah dah tentukan, dah aturkan rezeki kita masing-masing. Bila apa semua, kat mana, semua Allah dah tetapkan dah. So, kita hamba Allah, jangan nak pertikaikan, jangan nak persoalkan sekalipun. Betul. Kita kena sabar dan redha. Memang kita dah usaha. Kita dah doa. Ada orang dia berpersoalkan. Aku dah solat. Aku dah buat dah perintah Allah. Semua benda Allah nak, semua aku dah buat. Tapi kenapa Allah tak bagi apa yang aku nak? Kita tak boleh nak cakap macam tu dekat Allah. Sebab hanya Allah je yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita minta sekarang tapi Allah tahu waktu ni bukan yang terbaik untuk kau. Betul. Aku akan bagi kau juga tapi nanti. Kau kena tunggu. Itu yang Allah kata. Kita hamba Allah kena sabar. Jangan nak mempertikaikan. Ni marah-marah dia tak boleh. Lepas tu sangka buruk dekat Allah. Lepas tu sangka buruk kat Allah. Lepas tu buat benda yang Allah tak suka. Pakai tattoo lah, free hair lah, antaranya. Tapi benda tu memang betul-betul terjadi. Dengar macam lucu tapi benda tu memang terjadi. So kita punya insecure ni, insecure yang biasa-biasa je lah. Tengok kawan kan macam cantik, pandai make up. Itu semua biasa. Tapi macam cantik lah make up. Kau nanti ajalah make up. Macam tu je, bukannya macam nak jeling ke, jijik tak nak tengok muka dia ke, tak, bukan macam tu. Tapi insecure yang biasa-biasa macam tu je lah. Just untuk bagi inspirasi dekat diri sendiri juga. Macam pasti aku kena macam bukan maksudnya kompetitif macam cantik Dia macam pressure aku nak kan try lah kita. nanti. Macam tu. Kalau pasal dekan tadi tu, kita akan ambil inisiatif, kita nak belajar dengan dia. Aku rasa untuk subjek ni dia lagi power daripada aku. So aku kena belajar dengan dia. Kita jangan dia lagi pandai subjek, aku tak nak lah belajar dengan dia. Ataupun Nanti aku cemburu. Sebab dia lebih daripada aku. Kita tak boleh ada perasaan macam tu. Sebab atas kita mesti ada orang lagi atas daripada kita. Betul. Orang tu ada lagi orang lagi atas daripada dia. Sampai bila-bila pun benda tu takkan habis. Betul. Tapi Itulah. kita rasa macam apa ni, tak nak study dengan dia. Dia budak pandai. biasa macam tu kan. Tak nak Selalu study dengan macam dia. tu. Dia budak pandai. Betul. Macam Kata patut dia tak tak suka layan. ejek-ejek macam budak pandai. Macam tu. Kita pun kita rasa macam piece off kan. Tapi sebenarnya Kadang kita nak kawan dengan kita dia. kita kena kejar dia sebenarnya. Betul-betul. Kita macam ambil sebagai motivasi Yes. lah kan. Itu orang-orang yang otak cetek lah. Senang betul, cerita. Kalau orang berfikiran panjang, seorang yang bijak, dia akan ambil itu satu pendekatan inisiatif untuk dia belajar, untuk dia jadi lebih baik. Betul-betul. Macam try rapat dengan dia ke. Ya, tanya betul. macam, weh kau study macam mana tu? Macam kan. Okay, apa pendapat Uday? Kalau macam saya ada insecure tu tapi tak melampau lah. Ada sikit-sikit lah. Terutamanya sebab kita student lah. Jadi of course lah pasal belajar. Dia belajar kat mana. Macam dululah ceritalah sikit lah. Macam kawan saya adalah beberapa hak dapat fly ke Jordan lah. Tajaan Mara. Jadi kadang-kadang saya fikir, kenapa aku tak dapat kenapa dia dapat lah. Tapi sebenarnya kita rapat dengan dia. Faham tak? Jadi macam kenapa? Tapi dalam masa yang sama saya rasa macam bersalah. Kenapa aku nak pertikaikan? Sebab dia tu kawan baik kita. Jadi kita nak pertikaikan kenapa? Sebab dia dah berjaya. Betul tak? Tapi bila saya fikir balik saya tengok live dia orang, kehidupan dia orang, saya rasa macam ada sebab lah Allah tak tetapkan saya duduk kat sana. Satu lagi, pertama macam kita anak bongsu kan. Jadi rasa macam tak boleh tinggal family. Rasa berat benda tu. Lepas tu kadang-kadang kita tahu kan Jordan live dia dekat dengan Palestin semua. betul. Jadi berlaku banyak kesempatan dia orang tak berapa nak Tak berapa nak dijamin. Betul. Jadi macam nak balik pun kadang-kadang tak boleh lah. Tiba-tiba ruang udara tutup. Jadi benda tu bila saya tengok balik saya rasa macam ada hikmah ni semua ni. Jadi macam kita kata Allah ni kalau dia nak kata macam kun fayakun nak kita tahu kun fayakun nak. Allah kata jadilah. Kalau kita rasa macam bukan sekarang waktunya, kita tunggu je, sabar je, doa je macam
kemarin kita kelas Dr. Akib kata kan, kita tak tahu doa tu bila dimakbulkan. Jadi macam kena bersabar je lah. Kita hadap je lah. Nak insecure boleh. Cuma jangan melampau lah. Boleh menyebabkan diri kita juga Rosakkan hati kita, rosak iman kita. Dia macam Mental pun down. Betul. Banyak benda buruk kalau insecure ni. Ya. So tak payahlah insecure. macam Betul. Nak cerita. kita positif je. Kita positif je. Tengok orang positif je. Kita enjoy je dengan hidup kita. Apa yang Allah dah kasih tu kita enjoy je. Betul. Follow je, follow the flow. Mungkin Ikut je. time tu kita rasa kita tak dapat lagi. Kenapa Allah buat kita macam ni? Tapi nanti kan ada satu saat bila Allah dah jentik hati, Allah dah bagi tahu hikmah, kita dah dapat tangkap kan. Oh macam ni rupanya kenapa Ya, Allah tak betul. kasih, kenapa Allah tak kasih aku macam mana kau nak aku dapat. Oh kalau tak nanti aku jadi macam ni macam ni. Kat situ baru kita dapat rasa dapat tengok betapa macam ni. Lia selalu macam tu. Lia takut kan kalau Lia cakap nanti Lia nangis, tapi Allah selalu tunjuk kat Lia macam tu. Sebab Lia selalu insecure yang benda-benda yang kat arah macam tu lah. Lepas tu Lia akan mempersoalkan, kenapa kawan dapat ni tapi aku tak dapat. Tapi satu saat bila Allah dah bagi tahu, so kita rasa macam oh okey. Baru tahu kenapa Allah tak kasih apa yang aku nak. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia macam cakap bukan kita ni tak ada rezeki, tapi belum lagi. Ya, belum lagi. Belum masanya lagi Allah nak kasih. Dia akan bagi tepat pada waktunya. Ya. Tapi kita akan dapat ibrah benda tu lepas kita jalani yang susah tu dulu. Baru dapat yang senang. Bila kita dapat macam communicate dengan Allah kan. Kita rasa benda kita ada hubungan yang special dengan Allah. Kita memang rasa sangat satu bahagian, kita tak tahu macam nak cakap. betul. Kita tak boleh nak describe benda tu. betul. Itu yang nangis tu. Sakit-sakit. Faham je. Tak ada tisu, tak ada. Sebagai penutup lah kan, mungkin panel boleh bagi kongsikan ataupun bagi pesanan ringkas lah untuk kawan-kawan kita ni supaya kita macam lebih bijak menguruskan emosi bila kita guna social media ni. Boleh Uday start? Boleh. Bagi saya, kalau kita penggunaan media sosial ni, kalau kita nak kurangkan emosi kita ni terlalu macam penggunaan emosi kita terlalu melampau, macam kita rasa sedih, kita rasa macam frust, tolong kita boleh kurangkan juga penggunaan media sosial seharian tu, faham tak? Supaya lebih terkawal sikit. Betul. Sebab sekarang kita boleh tengok student terlalu melampau penggunaan media sosial dia. Tambah-tambah lagi sekarang macam-macam jenis orang, mulut yang jenis macam Astaghfirullahalazim, kita boleh tengok kan sekarang kan, yang jenis memang apa orang kata nekan-nekan nak duk kata kau ni memang macam ni, awak ni memang macam ni, tak boleh lah. Jadi kalau kita nak elak untuk kita ni sendiri rasa tak macam sedih apa semua, kita sendirilah yang kena ambil step tu untuk kita ubah kehidupan harian kita tu bukan dengan telefon pintar, tapi kita banyakkan dekat Quran ke, dekat ilmu-ilmu, tuntut ilmu. Sebenarnya benda tu lagi utama sebab kita student. Jadi yang kita perlu kan, kita perlu balik-balik kita kena kat Allah lah semula gitu, bukan pada manusia. Jadi memang kita kena orang kata, ganas nak kata macam macam kita kena ubahlah kita punya lifestyle tu. Ubah yang secara- lebih kepada duniawi. Betul. Ubah secara drastik pun tak apa. Tapi slow-slow lah. Slow-slow Tak lah. semua orang boleh. Betul. Jadi macam jangan terlalu, orang kata balance lah duniawi dengan akhirat. Sebab sekarang kita tak tahu. Orang kata nak ada perang yang ketiga dah, perang dunia yang ketiga. Jadi kita tak tahu. Jadi macam slow-slow ubah untuk kita balik kepada jalan Allah. InsyaAllah lah. Ya, dia pun sama je lah macam apa yang Uda cakap. Kita ni hidup, kita pun tak tahu sampai bila dah. Kita pun kita ni dalam dunia yang dah nak kiamat sebenarnya. Betul. Sebab tambah orang muda ramai meninggal kan sekarang. Ya, sekarang ya Allah. Kita tak tahu. Tiba-tiba dia sihat. Betul. Tapi nanti Demam tiba-tiba dia dah meninggal. macam tu. Kita tak boleh nak expect tunggu sakit. Betul. Dah tua umur 60 pun nak taubat. Dah tak boleh lah ada fikiran macam tu. Sebab sekarang lagi orang muda lagi banyak yang meninggal daripada orang tua. Kita tak boleh nak expect lah benda tu bila kita pergi kan. So kita kena bersiap sedia lah dengan panggilan Allah tu. Betul. Sebab Allah tak bagi hint. Nanti pukul 1 kan aku nak ambil kau Tak lambat. kau buatlah amalan soleh kau semua. Bukan macam tu. Kalau Allah bagi hint tu tak apa. Ini Allah tak kasih hint. Kalau lah time tu kita lebihkan duniawi lah kan. Betul. Kita lebihkan media sosial dan sebagainya. Kita tak buat perintah Allah. Kita tak solat. Macam mana? Betul. Soalan pertama kita dalam kubur pasal solat. Betul. Kan? Betul. Kalau soalan pertama pun kita nak jawab, macam mana soalan-soalan seterusnya? Macam tu. So kita ni nak ke media sosial, nak
nakkan media sosial tu boleh. Sebab media sosial ni sebenarnya penting. Betul. Banyak alat untuk banyak kepentingan dia sebenarnya. Bagus ada media sosial ni kalau nak dibandingkan dengan zaman dulu. Betul. Zaman sekarang nampak canggih sebab kita punya teknologi ada media sosial semua. Negara kita boleh jadi lebih maju. Tapi terlalu ni pun tak boleh juga. Terlalu maju pun tak Terlalu boleh juga. bila kita terlalu menekankan, bila kita terlalu fokus Terlalu dekat media pada sosial pun kemajuan pun semua kan. tak okey juga, tak boleh juga. So kita kena balance. Ada masa macam tadilah yang Nawal tanya kita orang berapa jam je kita orang guna media sosial. Ya, paling ni pun 5 jam. Udaya pun sama, paling maksimum pun 5 jam. So kita kena ada kita ada letak apa kita kata? Letak Bukan gap. letak dia punya Limitation. limit dia. Takkanlah ada 24 jam dalam sehari, 22 jam kau pegang phone. Lagi 2 jam tu ni kita tolak solat lah. Kita tolak solat yang 5 minit yang kita solat tu. Takkan itu je kan? Betul. Ada banyak lagi benda yang bermanfaat untuk kita buat. Macam udah kata kita boleh baca Quran dan sebagainya. Kita boleh macam-macam aktiviti lah kita boleh buat. Teroyong ke? Bukan hanya Even borak dengan mak ayah pun kan Ya. kan budak-budak muda kan borak dengan mak ayah pun tangan sendiri tangan pegang phone. Macam mana untuk kita dapat bonding antara family sebenarnya? Lepas tu persoalkan kenapa keluarga aku tak bahagia macam orang lain. Betul, ya Allah. Patut expose out dekat media sosial. Lepas tu post sedih-sedih lah. Daripada tok Lepas tu keluarga mula aku tak macam ni. tersakiti. Tersakiti. Sebenarnya kita kena start pada diri sendiri. Diri kita sendiri. Betul. Okay, saya setuju dengan pendapat panel-panel kita. So kesimpulannya media sosial ni hanyalah alat untuk kita komunikasi, tapi sama ada alat komunikasi tu untuk menentukan kita ni riak ke tak, ataupun alat untuk kita macam jadi inspirasi. Kalau orang post something ke, kita jadi macam motivated nak jadi juga macam dia. Okay, semuanya berbalik kepada niat dengan cara kita tengok apa ni postingan Indon. Tengok apa ni post orang tu lah. Apa yang kita nampak. Okay, terima kasih kepada panel-panel kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih sudi jemput. InsyaAllah. Jangan apa nak cakap ni? Sekejap. Jangan lupa macam AI sangatlah. Sekejap. Jangan lupa hidup ni bukan jangan lupa hidup ni lebih luas. Bukan sekadar skrin dalam telefon sahaja. Itu sahaja daripada kami episod kedua. Bye. Assalamualaikum.